Hello guys, jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, subscribe dan share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe dan like sebab satu subscribe itu dan like kita punya engagement akan terus meningkat dari semasa ke semasa. Okey, untuk tidak buang masa, kali ini kita masak nangka muda, masak lemak cili padi dengan ayam. Jadi kita tak guna setitis minyak pun. So ini dia kita punya ayam, lebih kurang setengah ekor yang kita dah siap potong-potong bersihkan. So kita masuk je. Lepas tu bahan-bahan yang lain ada 8 tangkai cili padi, 1 inci kunyit hidup, kita tumbuk, blend pun boleh. Kita masuk je. Lepas tu kita gaul dulu. Ini saya tak pasang api dulu tau. Kita gaul dulu bagi dia rata. Bila kita dah pasang api, kita gaul-gaul ayam ni sampai dia mengeluarkan air dia. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Jadi lain orang, lain cara dia masak. Cara saya ni yang paling senang dan cepat, tak banyak bahan. Tapi yang pasti rasanya memang terbaik, sedap dan padu. Jadi sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah ya. Bila ayam kita dah kecut sikit, baru kita masukkan air. Kita punya ayam dah kecut, jadi kita boleh masukkan air. Air agak-agak sahaja ya. Ikut pada selera masing-masing. Kalau nak banyak kuah ataupun sup, bolehlah lebihkan air. Sekarang kita masukkan kita punya nangka muda kita yang dah siap direbus. Saya rebus ni lebih kurang dalam 30 minit. Dan ikut pada sahabat-sahabat semua. Kalau nangka tu dah lembut, dah empuk, bolehlah diangkat. Ini dah lembut dah. So kita masuk je terus. Kemudian kita masukkan santan 200 ml, satu kotak kecil ya. Habiskan je. Lepas tu kita masukkan 2 batang serai yang dah diketuk. Kemudian 1 keping asam gelugur yang dah dibersihkan, dicuci. Kita gaul dia. So dari segi kepekatan dia punya kuah, itu terpulang kita punya selera masing-masing. Kalau nak pekat, kurangkan air. Lepas tu, macam ni sedang elok lah. Dia tak cair, tak pekat sangat. Kemudian kita masukkan garam secukup rasa. Agak-agak sahaja.
Lepas tu Ajinomoto pun agak-agak sahaja. So dia punya santan macam kurang, kita boleh tambah dia punya santan lagi. Ada setengah orang yang masak, dia bubur santan dulu, baru bubur air. Jadi terpulang pada kita. Sama ada nak bubur santan dulu ke, baru letak air ke, nak letak air dulu ke, kemudian baru bubur santan ke, itu terpulang pada kita ya. Ikut pada cara kita masing-masing sebab setiap orang cara masak dia tak sama. Cukup senang, mudah dan cepat cara saya masak. Tapi yang pasti dia punya rasa memang sedap dan padu. Sekarang kita tunggu dia mendidih dan ayam tu masak, kita boleh angkat. Sebab kita punya nangka muda ni, kita dah rebus. Jadi kita tak perlu tunggu lagi nangka ni sampai lembut. Sebab dah lembut dah, kita dah rebus dulu kan. Okey, stay tune. Okey, kita tengok kita punya nangka, sayur nangka kita. Okey, sekejap lagi dah masak. Tunggu ayam kita empuk, masak, kita boleh angkat. So, dia punya warna tu memang terbaik lah. Tengok, dia punya kuah pun tak cair, tak pekat, sedang elok sahaja. Lupa nak bagi tahu, saya ulang lagi. Kita guna cili padi sebanyak 8 tangkai, kunyit hidup 1 inci ke 1 inci setengah lah. Jadi macam ni lah kejadian dia. Kita punya, ada setengah orang panggil gulai nangka, ada setengah orang panggil apa nama nangka muda masak lemak cili padi dengan ayam. Okey, stay tune. Kejap lagi masak, kita nak plating dulu. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat semua, macam inilah kejadian dia. Kita punya apa nama sayur nangka muda masak lemak cili padi dengan ayam. So sahabat-sahabat semua bolehlah cuba di rumah, buat sendiri. InsyaAllah tidak mengecewakan, rasanya cukup sedap dan padu. Walaupun kita punya bahan-bahan cukup ringkas dan mudah. Ini kita punya ayam, ini kita punya nangka muda. Lepas tu dia punya pasangan, deng deng deng. Ini ikan masin. Ikan masin sulit daripada Sabah, import mari. So memang inilah dia punya kawan. Bila kita masak lemak, kita kena ada pasangan. Jadi itu dia. So sahabat-sahabat semua, setakat sini saja untuk kali ini. Semoga memberi inspirasi dan manfaat pada sahabat-sahabat di luar sana. Bolehlah buat di rumah. Sekali lagi, jangan lupa like, komen dan subscribe. Serta share juga pada sahabat-sahabat di luar sana. Bantu saya like dan komen sebanyak-banyaknya. Komen yang membina ya. Tapi kalau ada saran daripada sahabat-sahabat nak suruh saya masak apa yang mungkin sahabat-sahabat tak tahu, bolehlah tinggalkan komen. So macam inilah kita punya masak lemak. Cukup mudah dan cukup ringkas. Dia punya bahan tak banyak. Jadi tunggu apa lagi? Di hujung minggu ini bolehlah sahabat-sahabat buat di rumah. Mungkin ada lagi yang buat open house. Jadi orang kata open house telajak raya.
Okey, Pak Lebay naik motosikal. Bye-bye. Assalamualaikum.